Bolehkah kita salahkan orang lain atas suatu perkara yang mendatangkan keburukan, kenangan pahit pada diri kita, dan takdir sudah ditulis oleh Allah, atau kita perlu terima dan redha? Dia kata kalau ada orang buat benda kesalahan, dalam hidup kita, kita kena redha ke kita kena boleh marah orang? Ni soalan. Dia tak faham sebenarnya. Semua benda adalah takdir, baik dan buruk. Lepas tu kita beriman dengan qada baik ataupun buruk. Kaya, miskin, sehat, sakit dan sebagainya. Semuanya kita redha ketentuan Allah. Tetapi perkara yang patut kita marah, kita marah. Faham? Bila orang rompak kita, samun kita, ambil harta kita, kita kena redha. Tapi bukan tak report. Redha itu masalah akidah. Kita beriman, ini ketentuan daripada Allah. Allah putuskan aku hari ini ditipu oleh kawan aku RM10,000. Faham tak lagi? Aku redha dengan ketentuan ini. Hak tu di syariat kita pula, kita ambil balik duit kita. Bukan orang colek ambil bini kita depan kita, ambil pimpin anak kita masuk dalam lori. Kenapa tak kerja? Redha. Tu bukan redha, tu bodoh. Faham tak lagi? Redha ni hati menerima apa yang diputuskan musibah hari ini berlaku pada hidup aku, berlaku dalam keluarga aku. Tetapi kita berikhtiar. Benda yang marah, kena marah. Benda yang kita kena rampas, kena rampas. Faham tak lagi? Dia lagu tu, jangan salah faham. Jadi bila orang buat jahat kepada kita, kalau benda tu patut kita report, kita report, patut kita hentikan keganasan, kemaksiatan yang dilakukan, patut hentikan, atau kita suruh orang lain takutkan dia pun boleh belaka. Jangan makna faham, redha itu ialah duduk diam. Salah.